Okey, kalau suara saya tak jelas boleh bagi tahu ya. Um, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat hari raya pada semua. Okey, nama saya Khairul Ridwan bin Imran. Saya bekas tenaga pengajar di Universiti Sains Islam Malaysia dan saya berpengalaman mengajar subjek bahasa Arab di peringkat universiti dan juga peringkat sekolah menengah. Okey. Jadi boleh tak perkenalkan diri kamu dan sekolah di mana, ialah suku nama dan juga sekolah di mana. Okey? Boleh? Okey. Kalau macam tu kita mulakan dengan Zahida dulu boleh? Okey. Saya Nurul Zahida binti Fazli. Okey. Saya sekolah di SMK Bandar Rincing. SMK Bandar? Rincing. Itu dekat mana tu Negeri mana? Selangor. Oh, Selangor. Daerah apa Daerah Langat. Hulu Langat. Okey, terima kasih. Saya panggil Zahida. Okey, boleh Okey, baik. Ayuni, boleh kenalkan nama dan sekolah mana, berasal dari negeri mana? Ini Muhammad Nabi Islam. Sorry? Tak dengar macam mana? Sekolah apa? Dekat mana tu Tu dekat daerah mana? Kota Baru. Oh, okey, orang Kelantan. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu saya berasal daripada Sabah. Okey. Okey, baiklah. Kita terus. Okey, dua-dua ni merupakan pelajar tingkatan 5, betul Okey, baik. Jadi saya rasa kamu dah maklum berkenaan dengan silibus dan juga format terkini subjek bahasa Arab SPM bagi format KSSM. Tapi tak apa, kita akan perkenalkan sekali lagi. Kita akan bagi tengok lagi sekali macam mana format SPM untuk subjek bahasa Arab. Okey, sebelum itu suka saya nak ingatkan berkenaan dengan subjek ini, kali ini dia amat menekankan. Sebelum ni, time saya ambil SPM dulu pun tak sama format dia dengan yang sekarang. Cumanya sekarang ni dia lebih berfokus kepada beberapa kemahiran. Okey, antaranya benda yang dia nak capai daripada format terkini daripada kurikulum terkini bahasa Arab, antaranya dia nak kita boleh memahami, selain kita boleh membaca dan menulis, dan paling penting sekali kita boleh mendengar dan bertutur dengan terbaik, mendengar dan bertutur dengan sebaik mungkin. Okey, jadi bagaimana mereka hendak mengukur kesemua elemen-elemen penting ini menerusi dua kertas. Okey, dua kertas tersebut adalah kertas satu. Okey, kertas satu dia aplikasi kepada semua benda, manakala maksudnya dia akan uji kepada keseluruhan aspek. Okey, mendengar, memahami, baca, menulis dan aplikasi. Tetapi untuk kertas 2, okey, dia ada kertas 2. Okey, kertas 2 ini dia sebulan awal daripada kertas 1. Maksudnya kertas 2 ini dia berlangsung pada waktu ketika subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris turut mengadakan ujian lisan, kan? Ujian lisan bahasa Melayu dan ujian lisan bahasa Inggeris. Jadi ujian lisan bahasa Arab akan mengambil tempat dalam waktu yang sama. Okay, jadi untuk kertas 2 ini dia hanya minta kita untuk mendengar dan bertutur sahaja. Okey? Tapi ada markah lah ya. Saya rasa benda ni dah pernah diterangkan sebelum ini di sekolah kamu, tak apa, kita just nak ulang balik, okey? Jadi macam biasa kertas 1 ujian bertulis, kertas 2 ujian lisan. Jadi okey, untuk kertas 1, okey, kertas 1 dia ada 3 soalan. Ada 3 bahagian. Okay, bahagian A adalah berkenaan dengan sistem bahasa. Dia uji berkenaan kemahiran Nahu, kemahiran sorof kita, pemahaman sorof dan Nahu. Okay, ada 3 soalan, tiada pilihan, kita kena jawab semua soalan. Okay, manakala bahagian B berkaitan soalan pemahaman. Okay, soalan pemahaman ini dia melibatkan 7 soalan. 7 soalan besar. Sebenarnya dia ada lagi anak soalan dia lah. Okay, dia bagi satu teks, so kita jawab berdasarkan teks tersebut.
Okey. Kemudian bahagian C melibatkan dua soalan, iaitu melibatkan aspek penulisan. Okey. Dan markah keseluruhan adalah 100 markah. Dan 2 jam setengah lah, 2 jam setengah. Tapi untuk kertas 2 ini sebenarnya ada setengah sekolah dia sudah berikan clue ataupun bagi hint awal berkenaan apa yang korang akan buat ketika ujian bertulis nanti. Ujian bertutur. Sebab dia ada dua bahagian sahaja, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ini perbualan terhad, maksudnya dan dia merangkumi 20 markah. Dia akan biasanya kebanyakan guru akan bagi tahu bahagian A ni kamu bertutur macam kamu berbual dengan kawan, berbual dengan kenalkan diri, okey? Bahagian B dia adalah bahagian terbuka. Dia akan bagi satu gambar, biasanya gambar lah, okey? Di situ ada bermacam-macam aktiviti dalam gambar tersebut. Jadi kamu hanya perlu describe, kamu hanya perlu nyatakan apakah yang terdapat dalam gambar tersebut. Okey? Dan markah dia sebanyak 50 markah. Jadi ujian itu berlangsung pada untuk tingkatan 5 lah, okey? Tetapi yang saya pasti, yang saya tak salah, dia akan dijalankan pada sebulan sebelum ujian bertulis ataupun 2 bulan sebelum ujian bertulis. Okey? Ada soalan setakat ni? Jelas Okey. Kalau macam tu saya nak kongsikan berkenaan apakah bentuk soalan, contoh soalan untuk kertas 1 dan kertas 2. Sorry. Sebelum itu saya ni. Okey. Ini adalah bentuk soalan. Okey, saya ambil daripada sekolah di Sabah. Okey, kertas 1. Kan kita kata tadi, kertas 1 dia ada 3 bahagian. Bahagian A melibatkan soalan berkaitan pemahaman kita terhadap konsep nahu dan saraf sepanjang tingkatan 4 hingga 5. Topik-topik tertentu kan. Kemudian bahagian B berkaitan soalan pemahaman. Okey, kita fokus dahulu kepada, kita tengok apakah bentuk soalan yang terdapat dalam kertas 1. Okey, bahagian A. So bahagian A ini, kalau kamu perhatikan di sini, dia untuk soalan A yang pertama, dia berkaitan dengan kemahiran kita mengubah struktur ayat. Okey, kita panggil ayat yang dia berikan ini, dia minta kita ubah strukturnya berpandukan kepada konsep yang dia minta. Okey, sebagai contoh. Sekarang ayat yang diberikan di sini dia tujukan untuk lelaki. Okey, ayat nombor 1 ini dia tujukan untuk lelaki. Tetapi dia minta kita ubahkan ataupun kita tukar struktur ayat yang asalnya ditujukan untuk seorang lelaki ini, kamu tukarkan kepada untuk dua orang lelaki. Untuk dua orang perempuan. Dua orang pelajar perempuan. Okey, sebentar. Okey. Okey. Selamat datang. Adani Adani Insyirah. Betul Okey. Jadi ayat arahan dia dikata kat sini, ubah ayat ini untuk kamu tujukan kepada dua orang pelajar perempuan. Khatib at-talibataini. Maksudnya kamu tukar. Khatib di sini kamu ceritakan ataupun kamu sebutkan apa yang kamu nak sebut. Maksudnya ayat yang diberikan ini kamu tukarkan, tujukan untuk dua orang pelajar perempuan. At-talibataini. At-talibataini. Okey. Jadi dalam soalan 1, 2, 3, 4 dan 5 ini ada pelbagai dimensi ayat. Maksudnya boleh jadi asalnya dia tujukan kepada seorang lelaki ataupun ramai pelajar lelaki dan sebagainya. Tapi yang pasti dia minta kita tukarkan ataupun sasarkan untuk dua orang pelajar perempuan sahaja. Macam tu.
Okey. Jadi ini antara salah satu bentuk yang famous yang biasanya akan diuji, yang ditanya kepada kamu semua nanti. Dan nanti kita akan nampak dimensi ataupun variasi arahan soalan untuk yang soalan pertama ni. Dia akan ubah. Kadang-kadang kata kuncinya, orang bilang kita kena kenal pasti kata kunci dia dahulu. Okey? Tapi soalan dia sama je. Jangan terkeliru. Okey? Ada sebarang soalan setakat ni? Jelas ke? Ada apa-apa nak tanya? Adani, Ayuni, Adani, Ayuni dan Zahida. Kalau ada soalan kamu boleh tanya je terus, okey? Baiklah. Itu untuk soalan pertama dalam bahagian A. Okey. Seterusnya dia tanya untuk soalan, okey, kita boleh anggap soalan B lah, okey. B dia tak lari. Okey. Daripada soalan yang berbentuk begini. Kawin ma ya'ti, maksud dia bina satu ayat ataupun datangkan satu contoh berdasarkan arahan yang dia berikan. Okey, yang ini pula soalan berkaitan dengan kefahaman. Okey, kadang-kadang dia campur tau. Tapi setakat ni yang saya ingat, okey betul. Dia fokus untuk soalan B ini berkaitan dengan kemahiran nahu sahaja. Okey, berkaitan kemahiran nahu. Jadi dia random. Boleh jadi 3 topik daripada tingkatan 5, 2 topik dari tingkatan 4 ataupun campurlah. Okey. Di sini kamu kena pastikan bagi setiap topik nanti kita akan listkan setiap topik, ingat satu contoh. Cara kita nak tackle soalan ni, ingat satu contoh bagi setiap subtopik. Okey. Kalau kamu perasan dekat sini dia tanya berkenaan khabar, isim inna, uslub ta'ajjub. Kemudian dia minta tarkib na'ti, dia minta kita buat ayat menggunakan perkataan ataupun menggunakan, kita panggil sini apa dalam bahasa Arab, frasa kata kerja. Okey. Yatakhallaqu bi, maksudnya masukkan perkataan ini dalam ayat kita. Okey, jadi soalan B ini atau ba, dia minta kita bagi contoh, buat ayat yang menerangkan konsep yang ditanya. Contoh khabar mufrad. So datangkan apa sahaja contoh jawapan. Yang pasti dia mengandungi ataupun jawapan kamu itu mengandungi khabar mufrad. Okey? Baiklah. Itu berkaitan dengan soalan B. Okey, so kita kata dia berkaitan dengan nahu sahaja. Kemudian untuk soalan yang terakhir bagi bahagian A, iaitu bahagian jim ataupun C lah. Okey. Konsep dia, arahan mungkin berbeza, tetapi soalan dia masih sama ataupun tak lari daripada topik yang ditanya, iaitu jim ini dia mesti tanya berkaitan dengan saraf, wazan. Okey. Jadi setiap wazan ingat satu contoh perkataan. Kita kan nak belajar wazan dari tingkatan 4 sampai 5, betul tak? Okey. Jadi setiap wazan ada satu contoh. Okey. Ingat contoh tersebut. Sebab kenapa? Soalan di sini dia biasanya dia ada 2 soalan. Dalam soalan ni ada pecahan dia. Pertama sekali dia kata apa tahu? Had misalan li kulli mimma ya'ti. Datangkan satu contoh, beri satu contoh bagi setiap yang dia minta. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata thumma dha'hu fi jumlatin mufidah min 'indik. Kemudian gunakan contoh tadi, okey. Contoh yang kamu dah berikan tadi itu dalam ayat. Maksudnya masukkan contoh tersebut dalam ayat kamu. Okey. Jadi sebagai contoh dia bagi sini fi'il mudhari' ala wazni tatafa'al. Jadi bagi contoh yang bertepatan dengan yang kehendak yang dia minta, itu tatafa'al. Jadi apa contoh dia, kan? Kemudian gunakan contoh tersebut dalam ayat kamu. Buatlah ayat menggunakan contoh tersebut. Okey? Jadi di sini dia campur adukkan sama ada wazan tersebut sudah dipelajari dari tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Tapi saya rasa okey, saya nak tanya kamu lah. Kalau kamu diberi pilihan, kamu rasa soalan bahagian ba ataupun jim ini yang mana satu yang lagi suka ataupun yang payah untuk kamu buat? Okey. Kamu gunakan pengalaman kamu dalam
tingkatan 4. Kamu dah jawab soalan akhir peperiksaan akhir tahun kan, tingkatan 4. Jadi based on that, berdasarkan pengalaman tersebut, kamu rasa yang mana sukar? Nak jawab bahagian nahu ke yang bahagian sorof? Kamu rasa yang mana satu payah sebenarnya? Ayuni, Zahida, Adani, rasa-rasa yang mana payah? Ataupun yang mana senang, kacang untuk kamu tackle, kamu boleh jawab sebenarnya? Ada nak share? Bahagian gym yang mudah ke yang susah? Bahagian gym, sorof yang susah lah. Okey. Kalau Zahida, rasa-rasa yang mana sukar? Bahagian bar ke gym? Gym juga, okey. Untuk Ayuni rasa yang mana satu sukar? Gym ke bar? Hello, Ayuni, ada bersama kita ke sekarang? Hello, Ayuni? Ya. Yang mana sukar? Yang mana susah kamu nak jawab? Bar ke gym? Berdasarkan ni tadi. Kamu rasa yang mana satu? Yang ini senang ke? Ataupun yang ini susah? Yang mana satu? Berdasarkan pengalaman kamu pada tahun lepas. Ayun, apa dia? Hello? Gym. Okey, saya rasa semua tak suka dengan kemahiran sorof, betul tak? Sorof susah ke? Jujur saya tanya ni. Sorof bagi kamu susah tak nak faham? Adani, Zahida, Ayuni, rasa sorof ni susah ke? Kenapa kamu rasa susah? Apa yang jadikan dia susah? Boleh saya tahu apa sebab dia? Fahamkan dia tu ambil masa yang lama. Nak fahamkan ambil masa yang lama. Okey. Ada nak share? Dia senang. Okey. Apa dia? Dia senang tapi nak hafal. Okey, tak apa. Sebab dia banyak pecahan kan, betul tak? Sebab satu topik dia ada banyak pecahan, betul tak? Kemudian isim fa'il, isim maf'ul lagi, belum lagi masuk lagi wazan-wazan yang lain kan. Okey, tak apa. Nanti kita akan cover, saya bagi saya waktu untuk saya ubah kamu punya persepsi berkenaan dengan sorof. Kerana, okey, saya terkejut sebab kamu kata sorof susah. Okey, jujur saya katakan, daripada saya sekolah menengah dahulu, saya lagi suka belajar sorof berbanding nahu. Sebab kenapa? Kalau nahu ni dia banyak tahu. Nahu melibatkan baris, betul tak? Kalau dia berubah dalam kedudukan ayat, kalau dia mansub dia kena berubah, kalau majrur dia kena berubah, betul tak? Sorof, ingat bentuk, sebab dia ada acuan. Dia macam kita buat kek, betul tak? Bila kamu buat kek, kamu masukkan dalam acuan kan? Bila kamu keluarkan kek tu daripada acuan, adakah bentuk dia berlainan daripada yang acuan yang kamu pakai tadi? Tak kan? Jadi tak apalah, nanti kita akan tengok apakah benda yang perlu kita faham betul-betul. Okey? InsyaAllah sebenarnya sorof mudah. Okey, nahu pun mudah. Okey? Tak apa. Untuk kelas pengenalan pertama ni kita santai dahulu, kita back to basic. Okey, jadi saya rasa untuk kebahagian A dalam soalan kertas 1 ni kita dah cover. Okey? Jadi untuk soalan bahagian gym dia melibatkan kemahiran sorof. Banyak wazan kan? Banyak acuan, tak apa. Kita akan cuba tackle satu persatu nanti. Okey? Okey, selesai bahagian A, so kita masuk kepada bahagian B pula. Okey, qismun ba. Okey. Soalan berkaitan di sini adalah dia berikan kamu satu teks. Teks tersebut bukan satu page ya, jangan risau. Paling kurang pun 3 perenggan sahaja. Paling kurang. Okey. Paling banyak pun 4 perenggan. Okey. Tapi tak lari daripada 3 perenggan lah. Okey. Apakah dimensi teks tersebut? Dia pelbagai. Okey, boleh jadi teks berkaitan keagamaan, berkaitan dengan sains dan teknologi, kemasyarakatan, okey, dan apa-apa sajalah yang mana tema tersebut
sesuai dengan pelajar tingkatan 5 dan 4 ataupun pelajar SPM lah. Okey. Jadi perhatikan dalam teks tersebut dia ada 3 perenggan. Okey. Kemudian kamu perhatikan di situ ada beberapa perkataan yang diboldkan, betul tak? Okay. Kamu perhatikan ada juga terdapat perkataan yang digariskan. Okey, kenapa semua tu ada sebab dia. Okey. Okey, kalau kamu baca sepintas lalulah. Okay. Kalau kamu tengok di sini soalan ataupun teks ini, siapa boleh agak dia bercerita berkenaan apa sebenarnya? Siapa boleh teka? Agak-agak boleh teka tak? Apakah tema ataupun tajuk ke benda yang dia ceritakan dalam teks ini? Rasa-rasa boleh teka tak? Ada yang nak try? Ni kita bukan nak cari siapa betul siapa salah. Kita nak berkenalan dengan teks. Berkenalan dengan soalan. Rasa-rasa teks ini bercerita ataupun bertemakan apa? Siapa boleh agak? Zahida, Ayuni. Apa dia? Sorry? Internet. Okey, dia berkaitan internet. Ada yang nak try lagi? Rasa-rasa dia berkaitan tema apa? Selain internet. Okey. Berkaitan internet betul dah. Tapi sikit lagi. Ada satu part lagi. Dia hari-hari saya pun terkena juga. Terkena pengaruhnya, terkena kesan dia. Betul dia menggunakan internet. Rasa-rasa apa? Asyik-asyik tengok phone je kita. Sebab kita tengok phone kan, mesti ataupun kita menunggu dia datang pada kita. Ninja van ke, pos laju ke. Rasa-rasa berkaitan apa ni? Keburukan. Keburukan dia ada sebut berkenaan keburukan benda ni, dia ada sebut. Cumanya apa tema besar dia? Rasa-rasa dia, kamu dah sebut berkaitan internet tadi. Saya dah bagi clue, ninja van. Rasa-rasa dia apa? Kenapa ninja van datang? Kenapa ninja van datang? Untuk hantar apa? Saya boleh agak? Okey, teks ni berkenaan dengan perdagangan ataupun perniagaan elektronik ataupun kita singkatannya e-dagang kan. Macam Shopee, apa lagi? Lazada. Jadi teks dia berkaitan dengan pembelian dalam internet sebenarnya dia tanya. Okey. Jadi kamu boleh dapat gambaran berkenaan apakah. Okey, tadi ada yang sebut berkenaan dengan keburukan. Yes, dalam teks ni ada dia sebut berkenaan keburukan. So, kalau ada keburukan mesti ada kebaikan, betul tak? Jadi itu gambaran. Okey, gambaran berkenaan teks tersebut. Teks ini. Okey, tak apa. Jadi dia ada berikan, okey, kamu baca kemudian kamu pun jawab soalan dan kamu jangan risau soalan pemahaman ini maksudnya dia mengikut turutan. Okey, dia tak sembarangan letak. Okey, mungkin soalan pertama cari di perenggan ketiga tak, bukan macam tu. Dia ikut turutan. Biasanya lah, okey. Macam soalan pertama dia tanya apakah konsep, apakah yang dimaksudkan dengan pembelian dan jual beli menerusi internet. So, benda ni kita boleh dapat dekat mana? Biasanya tak lain dan tak bukan dekat perenggan pertama lah kan? Betul tak? Kemudian soalan kedua dia tanya kita uzkur ijabiyat. Ijabiyat ni kelebihan. So biasanya kalau tengok soalan ni dia dah sebut pada perenggan pertama dah. Okey. Kemudian soalan ketiga, kenapa pembeli membeli barangan daripada China. Dan seterusnya. Okey. Dia ada 6 soalan semua dalam soalan yang pertama untuk teks. Okey, untuk teks. Jadi kamu kena biasakan diri untuk orang bilang bergelumang dengan kepelbagaian perkataan ataupun kepelbagaian vocabulary dalam bahasa Arab. Okey, jadi saya rasa buku teks kamu yang sekarang ni pun sangat membantu. Orang kata dia mengalami inovasi yang terbaru. Jadi buku teks bahasa Arab sekarang kalau kamu perhatikan dia ada berikan maksud, betul tak?
maksud dalam bahasa Arab, kadang-kadang maksud dalam bahasa Melayu, betul kan? Jadi benda ni kamu manfaatkan sebaiknya. Okey, kamu ingat vocab, apa orang kata, untuk menguasai bahasa Arab kita tak lain tak bukan kuasai vocab. Biasakan baca dan tengok makna dia. Okey? Tentu. Okey, setakat ni ada soalan. Ada benda yang tak jelas? Jadi kembali kepada soalan berkaitan pengalaman. Okey. Ketiga-tiga kamu, ketika jawab soalan ini, kamu rasa sukar ke kacang je ni soalan ni? Senang ke payah jawab soalan pemahaman? Zahida, Ayuni, Adani, rasa-rasa payah tak untuk menjawab soalan pemahaman? Boleh kongsikan? Susah sikit. Okey, tak apa. Ada yang lain pengalaman? Okey, kenapa susah? Boleh saya tahu apa sebab yang menjadikan kamu rasa sukar untuk menjawab soalan pemahaman? Kenapa kamu rasa sukar? Boleh saya tahu apa sebab dia? Hello? Tahu sangat maksud. Tak tahu. Oh, okey. Maksudnya kamu tak tahu maksud perkataan, betul ke? Okey, tak apa. Kita akan perbanyakkan lagi berkenaan dengan sesi vocab. Okey, tak apa. Macam saya kata tadi lah, ini macam kita belajar bahasa Inggeris, betul tak? Pelajarilah apa sahaja bahasa asing pun, bahasa Korea ke, bahasa Jepun ke, Thailand ke. Kamu nak faham konteks kamu. Macam mana kita nak faham konteks? Dengan memahami vocabulary, memahami perkataan tersebut, betul tak? Lagi-lagi tulisan yang asing bagi kita. Contoh apa? Bahasa Thailand. Bahasa Thailand ditulis bukan guna bahasa tulisan Rumi, betul tak? Bahasa Arab. Bahasa Arab sebab dia perkataan, orang kata tulisan Arab kan? Bahasa Korea dan sebagainya. Jadi mahu tak mahu nak menguasai bahasa, kita kena biasakan membaca dan memahami setiap perkataan. Okey? Tak apa, itu kita boleh kita boleh fokuskan pada waktu akan datang. Okey? Kemudian tadi soalan pemahaman berkaitan teks juga. Soalan tadi, soalan seterusnya ini dia masih berkaitan dengan teks, cumanya dia kan, kamu perasan tak tadi dalam teks dia ada highlight kan, dia boldkan perkataan, setengah perkataan di situ. Tetapi bila dia tanya apa tahu? Soalan ba dan jim ini adalah soalan bentuk soalan yang famous. Okey. Dia minta kita datangkan muradif dan mudad. Apa maksud muradif? Siapa boleh beritahu saya apa maksud muradif? Cuba share dengan kawan-kawan yang lain apa maksud muradif. Apa tu muradif? Siapa tahu? Ada yang nak kongsi jawapan? Muradifun. Had maksudnya berikan, muradif. Apa maksud muradif? Agak-agak siapa boleh tahu? Siapa boleh berikan seerti, sinonim. Okey. Jadi sinonim bagi perkataan tertentu yang dia boldkan tadi tu, kamu kena datangkan, maksud kamu berikan sinonimnya, kata seertinya. Okey. Kemudian kalau mudad, apa maksud mudad? Berlawanan, antonim. Jadi perkataan-perkataan yang dia boldkan tadi ni tak datang, maksudnya dia minta kita berikan dia punya seerti dan juga dia punya antonim, kata lawan lah. Okey, senang cerita dia. Okey, cumanya teknik untuk jawab soalan ini untuk kamu dapatkan markah penuh, okey, kalau kamu tengok dekat sini kan, soalan pertama untuk yang soalan muradif dulu Kalau dia bagi perkataan tersebut, soalan tersebut dalam bentuk muzakkar, muannas, so jawapannya pun mesti sama bentuknya juga.
Okey. Okey, soalan pertama kita tengok dekat masyakil. Kamu rasa masyakil ini dia jamak ke mufrad? Kamu rasa dia jamak ke mufrad? Maksudnya adakah dia perkataan tunggal ataupun berganda? Masyakil. Siapa boleh beritahu? Masyakil jamak ke mufrad ataupun musanna? Dua. Masyakil. Rasa-rasa dia jamak ke mufrad ke musanna? Cuba teka. Ada ni nak teka? Nampak tak skrin? Syakil, rasa-rasa dia berkaitan dengan jamak ke muannas ke muannas pula, musanna ke ataupun mufrad? Hello? Mufrad. Okey. Lagi ada yang nak teka? Ada yang nak try teka? Tak apa, share je apa yang kamu tahu. Saya bukan nak tanya, nak bagi markah terus ni, tak Ada jawapan lain selain daripada jawapan mufrad? Tak ada. Okey. Okey, masyakil. Okey, pernah dengar tak perkataan mushkilah? Pernah dengar tak perkataan mushkilatun? Siapa pernah dengar? Mushkilatun. Pernah dengar? Hello? Okey, mushkilatun maksud dia masalah, problem. Itu tunggal, dia punya mufrad. Kalau saya nak kata banyak betul problem, banyak betul masalah, jadi saya gandakan kepada masyakil. Okey. Jadi masyakil di sini datang dalam bentuk jamak. Jadi bila ditanya kepada kamu, okey, berikan kata sinonim ataupun sinonim bagi perkataan masyakil, jawapan kamu nanti pun mesti datang dalam bentuk yang sama dengan masyakil, iaitu jamak. Okey? Jamak dia tanya kamu, maka jawapan diberikan kepada kamu pun jawapan kamu pun mesti datang dalam bentuk jamak. Okey? Boleh Boleh ke? Okey, kita try nombor 2 pula. Tariqatun. Rasa-rasa dia ni mufrad ke? Dia sudah pasti tariqatun dia mufrad. Cuma saya tanya kamu. Dia dia muzakkar ke muannas? Muannas sebab dia berakhir dengan ta ta'nis. Good. Nanti jawapan kamu pun, sinonim yang kamu akan berikan kepada perkataan tariqatun ni pun mesti berakhir dengan ta ta'nis juga. Okey? Maksudnya kalau ditanya muannas, so jawapan kamu pun mesti muannas. Tariqah maksud dia kaedah ataupun cara ataupun langkah. Okey? Soalan yang seterusnya. Kita tengok je sepintas lalu. Al-mustahlikina. Okey, perhatikan. Dia ada alif lam di hadapan kan? Betul tak? Kemudian dia ada ya nun kat belakang kan? Jadi jawapan kamu nanti, sinonim untuk perkataan al-mustahlikin ini juga mesti dimulakan dengan alif lam dan diakhiri, ditutup dengan ya nun. Kenapa ya nun? Kenapa dia berakhir dengan ya nun? Siapa boleh beritahu? Kita refresh sikit. Kenapa dia berakhir dengan ya nun? Siapa boleh berikan sebab, justifikasi kenapa dia berakhir dengan ya nun? Rasa-rasa kenapa Dua orang. Okey. Ada jawapan lain? Siapa boleh berikan sebab lain? Kenapa dia berakhir dengan ya nun? Agak-agak. Yang pasti sebab dia bukan mufrad lah. Betul tak? Okey. Kamu kena okey. Musanna. Okey. Kita kena tengok balik ke teks.
alal mustahlikina. Kepada para pengguna, consumer. Okey. Jadi al-mustahlikina, okey. Kalau kita tengok kepada konteks teks ini, dia tidak tumpukan kepada dua orang tetapi dia tumpukan kepada semua. Maksudnya apa? Maksudnya dia gunakan jamak sebenarnya. Kataan yang perkataan jamak. Okey. Berakhir dengan ya nun. Kenapa? Sebab sebelum dia ada apa ni? Kalau tengok dalam teks dia ada huruf jar, ala. Asal dia, okay, asal dia macam ni kan? Okay, mustahlikuna. Ni asal dia jamak, okey. Kemudian kerana sebelum dia ada huruf ala, ingat huruf jar akan menyebabkan apa sahaja huruf selepas dia menjadi majrur. Jadi majrur ini satu keadaan bila mana sebelumnya ada huruf jar. Keadaan tersebut akan mengubah bentuk perkataan. Kalau dia mufrad, kalau dia tunggal, maka dia berbaris bawah. Kalau dia datang dalam selain daripada tersebut bentuk mufrad, okay, contoh dia berakhir dengan waw nun, jadi dia akan bertukar kepada ya nun. Macam tu. Jadi kita pun baca al-mustahlikina, al-mustahlikina. Okay. Setakat ni boleh ke? Jelas ke? Ada yang kamu tanya? Jadi apa poin yang saya nak sampaikan dekat sini? Soalan berkaitan mufrad, sinonim, mudhad, antonim, bila dia datangkan dalam satu bentuk yang spesifik, jawapan kamu pun mesti ikut sama dengan yang dia berikan. Okey? Kalau sebelumnya, kalau soalan ada alif lam berakhir dengan ya nun, so jawapan kamu nanti pun bentuk dia sama. So markah kamu akan secure dekat situ. Okey? Dia tak potong banyak. Okey? Jadi ini berkaitan dengan teks. Masih lagi berkaitan dengan teks. Kali ini dia tanya pula berkenaan istakhrij. Biasanya bentuk format soalan di sini dia tak jauh beza. Dal ni memang begini-beginilah soalannya. Okey? Istakhrij ma ya'ti minan nas. Okey, soalan dia saya beritahu awal-awal di sini, dia campur adukkan antara kemahiran nahwu dan saraf. Dia berikan beberapa soalan, dia minta kamu keluarkan jawapannya daripada teks. Dia minta kamu keluarkan daripada teks. Maksudnya kamu kena ada gambaran yang betul-betul padu berkenaan nahwu dan saraf. Inilah soalan berbentuk aplikasi. Ini adalah contoh soalan berbentuk aplikasi. Kenapa bentuk aplikasi? Sebab kamu dah ada, orang kata, pemahaman yang bagus, yang mantap berkenaan nahwu dan saraf. Jadi kamu hanya perlu kenal pasti benda tersebut dalam teks yang dia berikan. Contoh, soalan pertama dia kata keluarkan daripada teks apa sahaja yang mana kedudukannya itu merupakan mubtada. Dia mubtada. So mana mubtada dalam teks tersebut? Dalam teks di sini mana mubtada? Kamu kena cari, kena keluarkan. Mubtada. Okey? Ataupun dia tanya tadi apa? Keluarkan al-fi'lu ala wazni yatafa'aluna. Apakah dalam teks tersebut yang merupakan kata kerja, dan kata kerja tersebut dia datang dalam wazan yatafa'aluna. Okey, saya nak bagi tahu kamu. Kalau macam begini, soalan nombor 2 ni mudah. Kenapa? Kamu hanya perlu cari saja bentuk dia. Yatafa'aluna. So kamu, yatafa'alun kan wazan. So acuan. So mesti ada hasil dia, betul tak? Hasil dia mesti ada dalam teks ni. Dia tak lari. Cuma kamu hanya perlu kenal pasti sahaja. Okey? Yatafa'aluna. Dekat mana nanti kamu kena cari. Okey? Dan yang seterusnya. Dia kata apa tadi? An-na'tu al-haqiqi. Saya rasa benda ni kamu dah belajari. Bakal kamu pelajari pada tingkatan 5 nanti. Sekarang lah pada tahun ini.
an-na'tu al-haqiqi. An-na'at ataupun kita panggil sifat. So, mana dalam teks tadi ada mengandungi contoh na'at, kamu keluarkan. Okey? Macam tu. Dan ada lagi soalan lain. Okey, itu soalan dal, okey? Soalan seterusnya ini adalah soalan basic ataupun orang kata memang wajib ditanyalah, okey? Soalan a'rif ataupun i'rab. I'rab. Kan tadi dia ada bagi beberapa perkataan yang bergaris, betul tak? So dia minta kamu jelaskan i'rab perkataan tersebut. I'rab ni apa? Kita akan masuk lepas ni. Tapi saya rasa kamu dah faham kan apa konsep i'rab, betul tak? Ayuni, Zahida, ada ni jelas tak apa yang dimaksud, apa yang dicuba disampaikan menerusi al-i'rab? Kalau dia minta kamu okey, i'rab perkataan tersebut. Kamu faham kan maksud dia macam mana kan? Betul tak? Faham kan? So ada 3 elemen. Nanti kita akan ulang kaji, refresh balik, okey? Kemudian saya tak teruskan ayat tadi ya. Kemudian dan terakhir sekali berulang pula soalan ni. Dia salah. Okey. Sorry, dia copy paste tapi kita lupa nak padam. Okey. Soalan terakhir ini dia minta udbut. Udbut ini soalan yang tak lari. Biasanya soalan ni memang akan ditanya lah. Okey. Udbut maksud dia bariskan. Dia bagi perkataan, okey. Udbut al-kalimat allati tahtaha khat bi syakli tam. Maksudnya apa? Pada perkataan yang bergaris tersebut, sila bariskan dengan sempurna. Masyhura. Kamu kasih letak baris. Salin balik perkataan tersebut. Okay, bukan soalan ni salah. Okay, soalan ni betul lah macam ni. Cuma dia minta kamu tulis balik perkataan tersebut dan bariskan. Bariskan dengan lengkap, dengan terbaik. Okay. Ijabiyat. Okay. Di sini dia nak fokus kepada apa sebenarnya? Kalau kamu perhatikan, dia nak kamu bariskan huruf terakhir. Dia nak tahu kamu ini antara salah satu soalan aplikasi kira aras tinggi lah, okey? Dia bagi kamu soal perkataan. Dia tahu kamu dah faham konsep mubtada, khabar apa semua bagai kan? Dia nak kamu bariskan. Baris atas ke, depan ke, bawah, baris mati. Ingat, siapa bagi baris mati bukan orang kata bukan langkah terbaik Siapa bagi baris mati memang tak ada markah. Saya bagi tahu awal ni, baris mati tidak ada markah. Kamu cakap, langkah selamat kan? Bukan langkah selamat, malahan itu mengurangkan markah kamu. Okey, jadi baris mati bukan option kita. Okey? Bagi baris mengikut konsep yang kamu dah pelajari. Kamu jangan risau, dia tak tanya lain daripada apa yang kamu dah pernah pelajari. Okey? Jadi bariskan macam biasa. Okey, baris atas ke, baris depan ke, baris bawah. Okey. Ada soalan untuk bahagian B ataupun bahagian ba berkaitan dengan pemahaman. Ada soalan? Setakat ini tak ada soalan Okey. Dan soalan yang seterusnya masih lagi dalam bahagian kategori soalan ba, cumanya kali ni betul lah. Kali ni okey. Dia bagi satu lagi perenggan ataupun teks lah. Tapi teks pendek je. Okay? Teks pendek ini dia minta apa tahu? Istakhrij salah satu afkar ra'isa minan nassil ati bil jumlah min indik. Okay, senang cerita, dia minta kamu keluarkan 3 isi penting daripada teks yang dia berikan kepada kamu menggunakan ayat kamu sendiri. Bila dia tanya pada kamu keluarkan isi penting menggunakan ayat kamu, bila kamu salin bulat-bulat daripada teks, di situ kamu akan mengalami pemotongan markah. Sebab kenapa? Dia minta kamu olah jawapan kamu. Okey, dia minta kamu olah. Maksud dia tambah 1-2 perkataan daripada idea kamu. Bukan semata-mata copy paste. Memang betul jawapan, maksudnya dia berkaitan dengan kita kata apa tadi? Idea, memang itu isi penting yang terdapat dalam teks, tetapi kamu still kena ubah. Maksudnya tambah ataupun buang ataupun ubah struktur jawapan
kamu, okey? Supaya nampak kamu yang berikan idea. Okey? Boleh? Boleh ke? Jelas? Okey. Kemudian, apalah, kita hanya sekadar tengok-tengok je dahulu. Dan soalan yang seterusnya, saya rasa ini kemuncak soalan bahasa Arab, iaitu buat karangan. Okey, ingat, bahagian jim ni buat karangan. Okey, dia bagi satu gambar raja ataupun gambar ataupun taminda dan sebagainya lah, bergantung pada rezeki kamu pada tahun tersebut, tahun ini, kan? Jadi uktub an hadzal ras ma la yaqillu adaduhu adada kalimatihi an 40 kalimah fi faqratin wahidah. Dalam satu perenggan sahaja. Karangan kan? Bolehlah kita anggap karangan kan. Dia minta kamu tulis satu perenggan. Soalan di sini ada dua, rupanya saya tak perasan. Okey, soalan di sini ada dua. Kemahiran menulis, okey, jangan risau, ini adalah kemahiran menulis. Cumanya tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Tidak kurang. Maksud tidak kurang, lebih lah kan? Betul tak? Betul ke? Tidak kurang daripada 40 patah perkataan. So, buat satu perenggan yang menceritakan berkenaan poin-poin yang terdapat dalam gambar raja yang dia berikan ni. So dia kata kat sini apa tahu? Kat tengah tu dia bagi tajuk ataupun isi tumpuan utama, iaitu Mahasinu ar-Riyadah. Mahasinur Riyadah. Rasa-rasa dia sentuh berkenaan topik apa ni? Mahasin ar-Riyadah. Siapa boleh agak? Dia berkaitan apa sebenarnya? Mahasin ar-Riyadah. Kebaikan riyadah, betul. Jadi dia ada berikan 4 poin kecil kan. Cumanya kamu, okey, apa yang dia minta daripada kamu dekat sini, kamu hanya perlu tambah sikit sahaja, elaborate sikit. So dia kata hubbut ta'awun, menanam cinta, menanam sikap kerjasama. Al-muhafazatu 'ala as-sihhah, menjaga kesihatan. So dia bagi orang kata keyword, cuma kamu perlu kembangkan sedikit. Tapi pastikan semua poin tersebut ada dalam jawapan kamu, dalam satu perenggan sahaja. Okey? Maksudnya, okey, bentuk soalan ni mudah sebenarnya. Kenapa? Dia dah bagi poin untuk kamu, tinggal kamu kembangkan. Betul tak? Macam tu. Jadi, ini adalah salah satu soalan yang akan ditanya untuk kategori ataupun bahagian jim. Pertama sekali, tulis satu perenggan lebih daripada 40 perkataan. Ini yang pertama. Soalan yang seterusnya, kemuncak dia iaitu karangan. Dia bagi 4 pilihan kepada kamu, pilih satu sahaja, okey? Jangan buat semua, memang tak cukup ruang untuk kamu tulis semua, okey? Uktub fi wahid faqat minal mawdu'at, pilih satu sahaja dan kembangkan, jadikan sebuah esei lah, esei pendek. Yang mana bilangan perkataan dia la yaqillu adadu kalimatihi an 120 kalimah. Tak kurang daripada 120. Lebih maksudnya boleh. Okey? Jadi ada 4 pilihan, pilihlah yang mana kamu berkenan. Okey? Kalau kita tengok pertama, dia sentuh berkenaan at-tawassul al-ijtima'i ibral internet. Okey? Tawasul, komunikasi sosial, okey, menerusi internet. Nombor 2 dia kata al-khutbah 'alal muhafazati 'alal ardi mas'uliyatul jami'. Khutbah, pidato berkenaan menjaga maruah, tanggungjawab bersama. Al-muallimu mudhi'ud durubi lit-talabah. Dia kata guru penerang jalan, okey, kepada para pelajar. Maksud dia kat sini apa? Peranan guru lah kan. Ataupun okey, soalan keempat ini biasanya soalan keempat dia bertemakan surat. Jadi siapa dia minta buat kamu risalah ila sadiqika tukbiruhu an khibratika fi yaumit tasjilil jami'. Kamu tulis surat, sepucuk surat untuk kawan kamu. Dia nak
kamu minta dia untuk ceritakan dia ceritakan pengalaman macam mana berurusan pada Yaumut Tasjil Jami, pada hari pendaftaran universiti. Kamu tulis surat untuk kawan kamu supaya dia ceritakan kepada kamu berkenaan pengalaman kamu. Supaya kamu ceritakan kepada dia, pengalaman kamu pada hari pendaftaran universiti. Nombor 4. Biasanya nombor 4 untuk soalan menulis ni dia berkaitan dengan menulis surat. Maksudnya format nanti bila kamu menulis jawapan kamu, esei kamu nanti macam format karangan surat tidak rasmi. Macam tu. Okey? Buat macam biasa je. Tak apa, kita akan sentuh nanti pada masa akan datang. Okey? Jadi ini adalah soalan berkaitan ataupun bentuk terkini soalan bahasa Arab SPM. Okey? Iaitu kod soalan dia subjek ni 2361. Okey? Ada sebarang soalan berkenaan dengan konsep asas format terkini berkenaan dengan subjek bahasa Arab SPM. Ada soalan kamu nak tanya? Saya rasa kamu dah maklum, betul tak? Sebelum ni tingkatan 4 kamu dah didedahkan sedikit kan dengan konsep soalan. Betul tak? Betul ke? Okey, tak apa. Jadi untuk itu kita akan saya rasa saya nak berikan satu contoh lain. Okey. Ini soalan, Ini soalan. Okey, itu kertas 1. Okey, nasib baik. Kita akan berpindah kepada bentuk soalan ataupun apakah yang berkaitan dengan soalan kertas 2. Kertas 2, ingat dia berkaitan ujian lisan. Okey, ini untuk calon. Kan kita kata tadi, soalan bahasa Arab dia ada 2 paper. Satu macam biasalah bertulis, satu lagi bertutur. Okey, jadi ini adalah soalan bertutur. Dia ada 2 bahagian. Bahagian A, perbualan terhad. Kita tanya kamu, macam ni je. Siapa nama kamu, berapa umur, apa cita-cita kamu pada masa hadapan. Okey. Kemudian dia minta kamu ceritakan secara ringkas minggu orientasi di sekolah. Dia minta kamu sebut nama sekolah, sejarah, berapa orang yang ikut serta program tersebut, siapa yang merasmikan program dan apa aktiviti dia. Okey. So, di sini tolong perasan ini antara tengok 5 markah, 15 markah. Maksud dia kalau kamu ini yang orang kata ni adalah soalan terbuka lah, maksudnya bocor. Sebab kenapa? Takkan kamu tak boleh nak berbual kan, betul tak? Kalau kamu tanya Mas Muka, kan kamu tak boleh jawab siapa nama kamu, betul tak? Berapa umur kamu, apa cita-cita kamu. Saya rasa soalan ini kamu boleh jawab sebenarnya. Okey? Tak semestinya kena betul-betul teliti aja, ada ikut baris apa, tak semestinya. Okey? Yang di sini dia nak uji kamu adalah kamu boleh bertutur ke tak, mampu ke tak bertutur. Tak bertutur, tiada markah, betul tak? Biasanya para guru akan bagikan clue ataupun biasanya lah dia akan bagi tahu sudah siap-siap. Okey, kamu saya beritahu awal-awal guru, maksudnya para guru ni akan berikan soalan ini biasanya. Okey, supaya kamu familiar. Ataupun mungkin dia bagi clue sahaja. Kamu pandai-pandai cari, kena bersiap sedia. Okey? Okey, kemudian kalau kamu perasan di sini juga, soalan yang bahagian A ini dia ada bagi idea untuk kamu. Maksudnya kamu hanya perlu get ready sahaja. Okey? Maksudnya sebab dia dah bagi clue kan, Ismul Madrasah Tari, itu semua poin. Maksudnya dia dah berikan kepada kamu, tinggal kamu lengkapkan sahaja. Betul tak? Tetapi untuk bahagian B atau bahagian ba ini perbualan umum. Kenapa saya kata umum dan ini menakutkan sedikit? Sebab kenapa? Dia tak ada idea untuk kamu.
dia bagi sebut satu tajuk, dia sebutkan kepada kamu satu tajuk, kamu bicarakanlah, kamu cakap apa sahaja berkenaan yang berkaitan dengan soalan yang dia berikan. Mana lagi payah? Ni lagi payah sebab dia tak bagi kamu idea. Dia hanya sebut sahaja, dia kata apa tahu? Naqish, bincangkan an fawaid. Siapa tak apa maksud fawaid? Apa maksud fawaid? Siapa beri tahu apa maksud fawaid? Hello? Hello. Ayuni, Zahida, Adani ada ke? Apa maksud fawaid? Apa maksud fawaid? Siapa boleh teka? Faedah. So faedah ni positif ke negatif kamu rasa? Dia sesuatu yang baik ke ataupun tak baik? Positif. Jangan kamu sebut kesan buruk, kesan negatif. Kamu dah lari jauh dah. Okey, dia tanya apa? Faedah. Al-Hatif Az-Zaki. Rasa-rasa apa Al-Hatif Az-Zaki ni? Agak-agak dia berkaitan apa? Al-Hatif Az-Zaki. Pernah dengar tak perkataan Al-Hatif Az-Zaki? Siapa boleh agak? Telefon pintar. Apakah kesan positif telefon pintar ladab talabah kepada para pelajar? Jadi dia minta kepada kamu bincangkan, kamu sebutkan di hadapan pemeriksa nanti apakah perkara positif atau apakah kesan baik telefon pintar terhadap golongan pelajar. Jelas? Ada apa-apa yang kamu nak tanya ke setakat ni? Jadi kita akan sentuh nantilah, apa tips yang saya akan kongsikan kepada kamu untuk kamu tackle benda ni. Supaya kamu familiar, kamu tak takut. Sebenarnya dia tak menakutkan pun, sebab kamu dah bergelumang dengan bahasa Arab daripada sekolah rendah. Saya kira dari sekolah rendah masuk sekolah menengah pula, betul tak? Jadi kamu dah ada sebenarnya preparation untuk soalan begini. Kamu dah terbiasa nampak perkataan itu sebenarnya. Jadi saya kira kita tamatkanlah dahulu untuk sesi pengenalan berkenaan dengan format semasa berkenaan subjek bahasa Arab. Minggu depan kita akan masuk kepada perkara asas. Sebelum kita masuk lebih mendalam khususnya topik-topik yang terdapat dalam subjek bahasa Arab nanti, minggu depan kita akan sentuh berkenaan asas, supaya kita kira ulang kaji lah apakah itu isim, apa itu fi'il, apa itu harf ataupun huruf, apa itu orang bilang konsep asas lah dalam bahasa Arab, supaya kamu sentiasa ingat benda ni, supaya kamu boleh tackle apa sahaja soalan yang ditanya kepada kamu nanti. Sebab bila kamu ada asas yang kuat, yang padu, kamu boleh sebenarnya menjawab soalan. Tak apalah kita tamat awal hari ini. Mana tahu ada yang lain, ada rumah terbuka ke nak pergi ke, ada urusan nak keluar ke, Tapi kita punya sesi kelas kita setiap hari Sabtu jam 1 hingga jam 2.15. Ada sebarang masalah ke pada waktu ini? Semua okey ke? Adani, Zahida, Ayuni? Kalau ada apa-apa, tolong maklumkan kepada pengelola Ustaz Hisham dalam grup WhatsApp. Kalau ada perubahan waktu, kamu nak bagi tahu kalau kamu ada halangan nak hadir ke kelas pun, tolong maklumkan dalam grup WhatsApp. Boleh ke? Ada soalan sebelum kita tamatkan kelas? Tadi Adani baru masuk. Adani daripada sekolah mana Boleh saya tahu? SMK apa? Bandar Penawar kat mana? Johor Oh, okey. Tak apa.
enter.